34 tahun. Malaysia ambil masa 34 tahun untuk sampai balik ke tahap ni. Kalau kau betul-betul ikut sepak takraw, angka tu bukan sekadar statistik, dia macam beban yang semua orang simpan tapi jarang sebut. Setiap kali masuk regu perkumpulan, kita tahu skill ada, tapi keyakinan tu tak pernah penuh. Macam ada suara kecil dalam kepala, harap-harap tak bocor. Orang selalu cakap, sekarang pemain lebih bagus. Aku tak nafikan, tapi aku rasa itu jawapan paling senang sebab bakat memang tak pernah hilang. Yang hilang lama dulu ialah jaminan. Jaminan yang bila satu regu jatuh, regu lain boleh sambung tanpa panik. Regu perkumpulan ni tak bagi ruang untuk bergantung harap. Dia paksa kau ada kedalaman, bukan sekadar seorang hero. Dan kat situlah kita selalu gagal dulu. Beberapa tahun kebelakangan ni, apa yang Persatuan Sepak Takraw Malaysia buat satu benda yang orang tak nampak sangat. Tak ada ayat besar, tak ada janji bulan bintang. Cuma satu keputusan yang susah, tak kejar kemenangan yang cepat. Dalam sukan Malaysia, benda ni jarang berlaku. Biasanya bila ada sikit hasil, kita terus tekan minyak. Tapi kali ni mereka tahan. Bila kau tengok sekarang, semua regu main dalam struktur yang hampir sama. Tak ada lagi regu yang terlalu bergantung pada insting sendiri. Semua ikut sistem dan benda ni bukan kebetulan. Dia datang daripada arah pentadbiran. Di bawah Presiden PSM, Datuk Mohamed Sumali Ridwan. Hala tuju dia jelas. Bina pasukan yang boleh hidup lama, bukan meletup sekejap. Pendekatan ni memang buat orang tak sabar. Sebab hasil dia lambat. Tapi kalau kau faham regu perkumpulan, kau tahu memang tak ada jalan pintas. STL pun banyak bantu. Walaupun orang selalu pandang dia sekadar liga, Sepak Takraw League paksa pemain main panjang musim. Menang, kalah, bangkit, ulang. Bila masuk kem negara sekarang, pemain bukan datang untuk cuba nasib. Mereka datang dengan tabiat profesional dan tabiat ni tak boleh dibina dalam 2-3 kejohanan. Sebab tu, bila Malaysia akhirnya menang regu perkumpulan, aku tak rasa teruja berlebihan. Aku rasa lega sebab selepas 34 tahun, akhirnya kemenangan tu tak rasa rapuh. Bukan bermaksud kita dah jadi kuasa besar, tapi buat pertama kali kita nampak pasukan yang boleh diharap, bukan sekadar berharap. Dan bila orang tanya kenapa PSM nampak tenang, kenapa tak overpush sekarang? Jawapan dia mudah, sebab sasaran sebenar masih depan. Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Dan untuk kejohanan sebesar tu, kau perlukan pasukan yang matang, bukan pasukan yang habis minyak terlalu awal. Sekarang tinggal satu benda je. Jangan rosakkan proses ni sebab tak sabar. Kalau benda ni dijaga, aku rasa Sepak Takraw Malaysia bukan sekadar boleh menang, tapi boleh konsisten. Dan untuk sukan ni, itu jauh lebih besar daripada satu piala. 34 tahun. Malaysia ambil masa 34 tahun untuk sampai balik ke tahap ni. Kalau kau betul-betul ikut sepak takraw, angka tu bukan sekadar statistik, dia macam beban yang